Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So, kali ni aku ada dua telefon bajet terbaru Redmi depan aku ni. Yang pertama Redmi 17 versi 4G dan ini adalah Redmi 17 versi 5G. Beza harga lebih kurang dalam RM100 macam tu. Ini 600 lebih tak salah aku, ini 700 lebih. So, jom kita unboxing tengok apa yang terdapat dalam kedua-dua kotak ni dan macam biasa kita compare dia punya spek sebab kita ada sebelah-sebelah. So that korang boleh buat decision lah, patut beli 4G sahaja dah cukup ataupun upgrade ke 5G lebih berbaloi. Jom kita tengok. Let's go. Okay, so kita start dengan versi 4G dahulu. Redmi 17 4G ada spek-spek dekat sini. Untuk yang aku dapatkan ni, actually aku beli sendiri, Redmi 17 Lotus Purple. Actually dia ada warna hijau ni, tapi aku cari kat Shopee semua tak ada listkan warna hijau ni. Aku DM seller-seller pun dia kata tak ada. So untuk RAM dia 4GB saja dan juga storan 128GB. SIM pintul, dokumen, casing jenis yang transparent, A ke C, standard, charger Xiaomi 45W, 2 pin. Tada! Weh, dia punya design dia actually nampak a bit more feminine and a bit more complicated daripada aku sangkakan. And korang boleh tengok sendiri, dia punya design dia actually tak nampak budget langsung. Nampak macam level-level upper mid-range punya design kan. Dia lebih complicated and somehow minimalistic. Komen sikit korang suka ke tak design telefon ni? Aku personally rasa cantik weh. Aku suka gila metal finish kat sini. Of course bawah ni dia ada logo Redmi kat sini. Seat tong sampah masih lagi ada. Okay, next kita nak pergi pada Redmi 17 versi 5G. Untuk versi 5G ni, bahagian bawah kita boleh tengok Redmi 17 5G aku dapatkan warna utama dia hero color vivid orange. RAM 4GB, storan 128GB. So jom kita unboxing. Macam biasa kotak dia pun ada sekeliling, ada dia punya spek-spek dia. SIM pintul, dokumen, casing, USB Type A ke Type C dan juga sama charger pun 45W, 2 pin. Weh, warna orange dia tak seperti aku jangkakan. Dia lebih macam tenang-tenang punya orange, bukan iPhone 17 Pro Max punya orange. And aku perasan belakang ni dia special sikit. Dia bukan plastic bag, tetapi belakang ni boleh kata artificial leather lah. Korang boleh tengok dekat-dekat, dia punya texture tu memang nampak lah. And overall design dia pun actually sama cantik macam versi 4G. Korang boleh tengok modul kamera dia memang sangat kemas, ada macam warna gold sikit, tepi frame dia lebih glossy. Ok, untuk dia punya design korang boleh tengok yang design dia lebih kurang saja, especially pada modul kamera dia memang boleh kata sebiji sama lah. Dia punya tulisan kat sini pun sama, 50 pixel, AI kamera sama, kedudukan flash, kedudukan kamera. Bawah ni tertulisnya Redmi, CE tong sampah pun sama. Texture berlainan dan juga design dia berlainan lah, tapi overall size, design dia punya look dia memang sebiji sama. Ok, aku nak setting dulu kedua-dua telefon ni. Kita jumpa kejap lagi. Ok, dah siap dah setting untuk kedua-dua telefon ni. Dia ambil masa yang agak lama sikit sebab kena software update dan sebagainya. Anyway, pertama sekali jom kita sembang lagi pasal dia punya design. Design dia guys, korang boleh tengok sendiri. Aku sangat suka lah design modul kamera dia, memang nampak super clean. Dia punya dari segi warna dia, overall aku lebih suka warna purple ni. Ni nampak macam a bit bland sikit. Ni nampak lebih unik lah. Dari segi berat dia, actually kedua-dua telefon ni sangat berat. Aku check specs dia 232GB untuk kedua-dua telefon ni. Lagi berat daripada iPhone 17 Pro Max, lagi berat daripada Samsung S26 Ultra. Dan dia punya ketebalan dia agak tebal, 8.8mm, dua-dua sama tebal. So kalau korang mencari telefon yang nipis, ringan, senang nak bawa bagi mak ayah, nak pegang lebih selesa, bukan telefon Redmi 17 lah. Ok, actually ada dua sebab utama kenapa telefon ni berat. Yang pertama adalah overall size dia pun memang dah besar, gergasi. Korang boleh tengok size screen depan dia pun besar guys, 6.9 inci. Compare sikit dengan iPhone 17 Pro Max. Nampak? Adik-beradik je semua, lebih kurang sama besar. So maksudnya kalau korang nak tengok movie kan, nak main game ke, memang puas hatilah. Screen besar. Bezel tu adalah phone budget kan. Korang boleh tengok bezel dia bawah ni especially agak tebal sikit, tepi atas nipis juga. Tetapi masih lagi aku boleh kata berikan experience yang cukup penuh dan cukup puas hati lah untuk main game ataupun tengok movie. Dia punya punch hole pun kecil je, so rasa lebih penuh. Ok, dari segi quality screen dia actually a bit downgrade compare kepada previous generation. Dia masih lagi LCD, cuma kali ni dia gunakan screen quality HD Plus sahaja, resolusi HD Plus. Aku boleh kata lebih jimat bateri, tapi quality dia aku
aku rasa okey untuk kebanyakan orang, cuma tak se-sharp yang dululah. Dan lagi satu aku perasan, dia punya refresh rate pun downgrade sikit daripada 144Hz ke 120Hz. Tapi bab skrin ni ada satu upgrade, iaitu sekarang dia punya skrin luaran dia digunakan Gorilla Glass 7i. Upgrade daripada Gorilla Glass 3 yang ada pada Redmi 15. So maksudnya skrin luaran dia lebih tahan lasak, baling-baling pun okey lagi lah. Okey, sebab yang kedua kenapa telefon ni berat adalah of course dia punya bateri yang ditulis dekat kotak pun. Korang boleh tengok siap-siap ataupun mungkin korang dah tahu. 7500 mAh, sama juga versi 4G ke 5G ke, kedua-duanya 7500 mAh. Memang confirm dapat lebih daripada 1 hari, even 2 hari lebih sikit pun boleh dapat kalau jarang guna. Dan dia pairingkan sekali dengan fast charging 45W. Memang masa dalam sejam lebih macam tu untuk penuh, boleh guna lebih 1 hari. So setakat ni korang tengok sama je 4G dengan 5G, apa beza dia kan? Of course, beza utama dia adalah 4G dan 5G lah, chipset yang digunakan. So chipset yang digunakan oleh Redmi 17 4G adalah MediaTek Helio G91 Ultra, chipset yang actually agak lama juga, manakala Redmi 17 5G gunakan chipset yang lebih latest, iaitu Snapdragon 4 Gen 5 5G. Dan dari segi performance Antutu, aku check yang versi 5G actually performance hampir, dia bukan 2 kali ganda tapi hampir 2 kali ganda compare kepada versi 4G. Okey, kita buat sedikit speed test untuk kedua-dua telefon ni. Aku dah clear background untuk kedua-dua telefon. Apa kita nak buka? Play Store. 1, 2, 3. Sedikit lebih laju pada versi 5G. Apa lagi kita nak buka? Contoh kita buka setting. Dia kurang je. Kita buka apa lagi? Facebook aku dah login dah tadi. So kita tekan sikit. 1, 2, 3. Lebih kurang saja loading time. Slightly lebih laju pada sini. Aku rasa ini slightly loading dia, keluar dia lebih laju sikit, dia punya image ni. Nampak? Lebih laju. Manakala ini macam ada sedikit delay kalau korang perasan. Dia tak se-smooth versi 5G ni lah. Tapi nak kata ketara sangat, ada nampak sikit, cuma tak adalah ketara gila-gila kan. Dua-dua boleh kata performance yang okey. Dan satu perkara yang korang kena ambil tahu juga adalah dia punya size chipset. Untuk versi 4G G91 Ultra ni, size dia 12nm guys, agak besar dan teknologi yang agak lama sikit. Manakala untuk versi 5G ni 4 Gen 5, nanometer dia 4nm sahaja. Bermaksud dia memang jauh lebih power efficient compare kepada 4G. And aku dapat jangkakan walaupun kedua-duanya bateri 7,500, versi 5G akan tahan lebih lama, chipset lebih power efficient. Okey, untuk dia punya memory pula, actually ada beza antara versi 5G dan juga 4G. Untuk 5G ni memory dia LPDDR4X, RAM sebesar 4GB sahaja, manakala storan dia jenis UFS 2.2 sebesar 256GB. Manakala untuk versi 4G LPDDR4X juga 4GB RAM juga, cuma jenis storan dia masih lagi eMMC 5.1 sebesar 128GB sahaja. So dia tak selaju pembacaan data, penulisan data compare kepada 5G. Untuk long term, versi 5G lebih sesuai. Okey, kita nak tengok sekeliling telefon ni. Untuk bahagian kanan dia ada power button sekali dengan fingerprint sensor. Atas ni ada volume rocker, fingerprint, pump. Untuk bahagian atas ada speaker dan masih lagi ada audio jack guys. Lubang yang rare pada tahun 2026 ni kan. Dan untuk bahagian bawah ada satu speaker USB Type-C port dan juga slot SIM card. Jenis hybrid guys. 2 SIM card ataupun 1 SIM card dan juga 1 card micro SD. So korang boleh tengok yang Redmi 17 4G dan 5G kedua-duanya ada dual stereo speaker. 2 speaker atau atas, 1 bawah untuk bunyi yang lebih seimbang. So jom kita testing. Okey, sekarang nak cerita pasal dia punya kamera dia. Actually kamera untuk kedua-dua telefon ni sebiji sama. Kamera belakang ni yang function satu je, kamera utama 50 pixel. Manakala untuk bahagian hadapan ni kedua-duanya kamera yang sama 8 megapixel. So ini aku buat sedikit comparison lah, gambar-gambar daripada kedua-dua telefon. Versi 4G ke versi 5G lagi cantik? Korang komen sikit. Dan ini pula aku sharekan dia punya video dia. Boleh shoot sampai 1080p sahaja. Okey, ini video 1080p 30 untuk versi 5G. Lebih krem sikit. Aku perasan dia lebih lebar sikit daripada versi 5G. Okey, actually aku ada tertinggal satu perkara, iaitu perkara yang first time diintroducekan pada line up Redmi pertama kali buat julung-julungnya, iaitu backlight effect guys. Kita onkan dia, naikkan brightness dia, pilih color merah,
Pada nampak lampu RGB. Fungsi utama lampu RGB ni actually untuk notification lah. Untuk notification masuk dia akan berlampu-lampu color-color. Call masuk pun dia akan lampu-lampu color-color. Benda ni berbantu bila korang letakkan face down telefon ni dan korang buat kerja kan. Klik-klik, oh ada notification masuk. Lampu ni, oh ada call masuk. Function ke tak? Korang komen sikit. Ok, akhir sekali aku nak cakap pasal dia punya software. So, kedua-dua telefon ni menggunakan software Xiaomi HyperOS 3.0 atas Android 16. Dan Xiaomi tak berikan sebarang jaminan dari segi OS dan security update. Tapi kita faham lah, phone murah selalunya tak ada jaminan lah selain daripada Samsung macam tu. Dan aku perlu share juga yang kedua-dua telefon ni support ciri kelas air IP64. So, tak boleh rendam dalam air. Kena air sikit-sikit should be okay. Dan juga kedua-dua telefon ni support NFC. So, boleh guna Google Pay. Jadi guys, itu sahaja sedikit video unboxing dan quick review untuk telefon bajet terbaru Xiaomi Redmi 17 4G dan juga versi 5G. Macam mana? Komen sikit menurut korang. Aku rasa sebuah telefon yang pertama, design dia memang much cooler dan lebih estetik, lebih cantik compare kepada previous generation. Cuma overall specs dia ada sedikit downgrade, tetapi bateri dia makin padulah. Bateri yang besar, size screen yang besar dan juga dia agak berat lah. Dari segi specs lain dia okey juga untuk harga yang ditawarkan. Cuma kalau aku nak recommendkan untuk beli, please go for versi 5G untuk long term. Sebab semua speksnya lebih sedap dan juga lebih power efficient. Bateri lebih tahan lama walaupun saiz bateri yang sama. Versi 4G ni actually susah sikit nak recommend sebab harga dia beza sedikit saja dalam RM100 je. Cuma mungkin kalau korang suka design purple ni ataupun design warna ni, korang boleh ambil lah versi 4G. Tapi untuk practicality, versi 5G lebih berbaloi. Itu saja, komen sikit menurut korang. Like video kalau korang suka, subscribe YouTube channel aku kalau belum subscribe. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye-bye.